والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian memulai musannif pula. Mula pula. Pula tu rujuk pada memula. Dulu mula dah. Ini mula pula. Pula ni mula kali kedua. Mula sekali lagi. Kemudian memulai musannif pula dengan mula yang kedua. Nama mula juga sini. Memula kali kedua tu kerana mengikut dengan Quran yang mulia. Mana tak ada anjuran tak, cuma mengikut saja. Sebab Quran ni lepas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Fatihah. Satu, yang kedua, dan beramal dengan muqtadah hadis, kehendak hadis Nabi SAW. Muqtadah sini maksudlah mafhum hadis Nabi. Kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang dicipta pada syarak. La yubda'u fihi bi amrin bilhamdulillah. Melafaz alhamdulillah fahuwa abtar. Artinya bermula tiap-tiap pekerjaan yang dicipta, mana yang penting, yang dituntut pada syarak lah, yang dicipta dengan apa pekerjaan tu, sama ada wajib ataupun sunat. Yang dicipta masuk ke pekerjaan yang baik-baik ni. Yang tiada dimulai dengan alhamdulillah, lafaz alhamdulillah tu sebab iqtidak dengan kitab Quran. Ambil lafaz alhamdulillah. Sebab surah Al-Fatihah tu alhamdulillah. Bilhamdulillahi, lafaz alhamdulillah. Kalau dengan bilhamdillah tu kena pada memuji, mana-mana memuji. Ni tak, sebab iqtidak dengan Quran kena ikut lafaz bilhamdulillah. Maka itu al-amru tadi, amrun zibalin. Al-amru tadi terpotong. Sama makna terpotong dulu, mana kurang berkat. Walaupun nampak pada hissi tak cedera apa, tapi pada maknanya kurang berkat, ada cedera. Dan kerana memberitahu ia, musannif ni nak beritahu. Sebab apa musannif mula dengan bismillah, mula pula dengan alhamdulillah. Kerana memberitahu ia akan bahawasanya permulaan itu dua bahagi. Pertamanya permulaan hakiki, iaitu permulaan lah yang terdahulu pada hadapan maksud. Bukan masuk pada maksud lagi, baru duk mula mau. Tak masuk lagi pada maksud, tak pindah lagi daripada satu tujuan kepada satu tujuan lain lepas pada amma ba'du lah. Tak masuk lagi, sebelum tu lagi. Mana-mana yang mula sebelum pada amma ba'du tu kira mula. Tidak hakiki ni permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud dan tiada mendahulukan dia oleh sesuatu yang lain. Dia tu mula dan dia tidak ada permulaan yang sebelum pada dia.
Itu ni permulaan hakiki. Sebab tu ayat huwal awwalu wal akhiru. Dalil bagi qidam wal awwalu tu lah. Dia yang awal. Tuhan tak kata pun dia tidak ada mula. Dia yang awal. Malah kata dia awal, nak cari hak awal pada dia tak ada. Awal tak ada. Dia awal tu lah maksud dia tu bersifat aqidah. Mana tidak ada awal. Nampak? Dia yang awal. Bila dia awal, tidak ada yang awal sebelum dia. Mana dia? Nak cari punca lain tak ada. Mana dia lah yang qidam. Tu. Pasal tidak ada awal sebelum dia. Kalau dia tu dahulu oleh tak ada, tentu dia bukan awal. Sama ada kata dia tu dahulu tak ada tu ada awal sebelum dia. Ada yang awal daripada dia. Dia tak qidam. Mana tidak ada awal, tidak ada permulaan bagi ada. Kalau ada permulaan bagi ada, dia bukan awal. Ini kita ambil ibtidak hakiki ni. Tidak ada yang dulu, permulaan yang dulu pada dia. Ibtidak hakiki ni pun sebenarnya bukan hakiki sungguh tak. Sebab mana ada benda mula. Nisbah baharu ni tidak ada mula sebelum dia. Cuma nisbah mula baca kitab dia dulu. Tapi sebelum kita baca kitab, kita sebut juga lain. Kita sebut juga benda lain, kita baca kitab lain ke, kita lafaz benda lain ke. Mana ada kerja lain sebelum sebut dia ni. Idhafi juga dia pun. Tapi nisbah dengan baca kitab ni, dia hakiki lah. Bukan tilik barang sebelum baca kitab ni. Kalau tilik pada sebelum baca kitab ni, ada lagi mula kita buat kerja lain. Seperti kita semayang. Allahu Akbar. Lepas semayang baca kitab. Mana kita sebut bismillah masa baca kitab ni pun bukan hakiki sungguh. Bukan mula hakiki sungguh. Ada lagi yang sebelum dia. Tapi yang kata hakiki ni disembah dengan baca kitab ni yang belum masuk pada maksud. Baik. Ini permulaan hakiki. Dan tiada mendahulukan dia oleh sesuatu yang lain. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Buat seperti pasal apa? Kau nak misbah dengan yang lain. Misbah khutbah Jumaat, Alhamdulillah. Misbah takbir raya, Allahu Akbar. Misbah dengan semayang, Allahu Akbar juga. Kalau seperti tu. Tapi kalau seperti di sini ni, misal di kitab ni tak ada hal lain dah. Bismillah tu Kaf al-istiqsa'iyah. Seperti bismillah. Itu dan kedua pula permulaan idhafi. Itu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud tak masuk maksud lagi. Duk muqaddimah lagi. Duk mula lagi. Tak lafaz amma ba'du lagi. Dan jikalau mendahulukan dia permulaan idhafi ni oleh suatu yang lain seperti bismillah. Bismillah duduk dulu pada dia. Tapi dia sendiri tu duduk mula lagi. Bukan masuk pada maksud lagi. Dia panggil ibtidak juga tu pun. Ibtidak idhafi. Seperti kita kata naik motor 2 orang. Naik motor 2 orang sampai rumah Zaid. Mereka dua ni main mula-mula. Padahal mula tu orang depan tu. Yang mula sekali, hak belakang dua dah. Tapi kata dia mula juga. Pasal apa? Pasal orang lain tak main lagi. Mereka dulu lah. Padahal hak depan tu yang mulanya, hak dua tu, kedua lah. Tapi kata mula juga hak dua tu pun. Tak ada belakang. Yang memboncing motor. Jika kita nak mendahulukan dia oleh yang lain sekalipun.
Jikalau dahulu oleh bismillah sini, oleh yang lain sekalipun, dipanggil permulaan juga. Seperti alhamdulillah. Maka iaitu alhamdulillah tu telah didahulukan dia alhamdulillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Habis. Itu mana kata ibtidak ada dua. Supaya kita bercakap buat tayamum juga lah. Pindah tanah, sapu muka. Ada dua permulaan itu. Mula dengan pindah tanah. Sapu muka pun kan mula juga. Sebab niat kena ada masa tu. Masa pindah tanah pun kena ada niat juga. Maka berkata ia rahimahullah, musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Mudah-mudahan manfaat akan kita. Nafa'ana, mudah-mudahan manfaat Allah akan kita bi'ulumihi dengan segala ilmunya rahimahullah fid daraini pada dua negeri dunia akhirat amin. Apa dia kata? Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Artinya bermula segala puji itu. Ini puji yang 4 lah. Mana puji 4? Pertamanya puji qadim. Bagi qadim, puji Allah Ta'ala akan zat dia. Itu puji Allah Ta'ala akan dirinya pada azali. Seperti firmannya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong ia Allah. Puji qadim, puji Allah Ta'ala akan zat dia. Dan keduanya puji qadim, puji Allah bagi hadis, bagi yang baru. Itu puji Allah Ta'ala akan anbiya'nya dan awliya'nya. Seperti firmannya Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Artinya sebaik-baik hambaku itu yang banyak taubat. Dan puji Nabi Ayub. Dan ketiganya puji hadis bagi qadim. Itu puji hamba akan Tuhan seperti katanya hamba, alhamdulillahilladzi hadana. Puji-puji itu bagi Allah yang menunjuk ia, kerana menunjuk ia akan kita. Mana ta'liqul hukmi bil mustaqi. Ay li ajli hidayatihi iyana. Kerana menghidayah ia akan kita. Ataupun lana. Dan keempatnya puji hadis bagi hadis. Itu puji setengah hamba. Puji setengah hamba akan setengahnya hamba. Seperti kata seorang, Zaid itu orang boroh. Orang yang murah. Tadi kata boroh. Orang yang murah hati. Tak guna lafaz puji, tak kata puji bagi Zaid itu puji dengan lafaz puji. Ambil lafaz puji buat puji. Ini tak. Bukan ambil lafaz puji, ambil sifat-sifat yang elok. Itu puji dah tu. Sebab apa nama? Puji tu makna apa? Akan datang tu. As-sana' bil jamili alal jamilil ikhtiyari. Keelokan tu boroh tu lah. Zaid itu orang boros. Mana murah. Tadi kata boroh. Murah hati. Bukan boroh baziak bukan. Boroh ni murah.
Boroh lah bagi dengan tak kira apa dah. Bagi tak fikir apa dah. Kita ni kedekut fikir macam-macam. Bukan boroh tu. Kita ada had. Fikir panjang. Z ni orang boroh. Ketahui olehmu, macam biasalah. Olehmu yang ni belajar olehmu hingga kamu tahu. Ditahu tu maksud dia tu. Sebab tu pergi gabung tu ketahui olehmu. Tak kena belajar olehmu. Takut belajar saja. Tapi tak tahu. Yang nak tahu tu walaupun tak belajar, tahu. Tak apa lepas. Lepas taklif dengan tahu tu. Cuma tidak belajar tu pasal apa? Itulah perbuatan mukallaf. Tu adat yang kita buat. Lazim kita buat adat belajar tu, Tuhan campakkan tahulah hati kita. Ada pun tahu sendiri tu, bukan atas kuasa kita. Bukan atas taqatul bashar, bukan atas kuasa mukallaf, tak boleh. Tak tahu. Seperti orang kata kenyang. Kenyang olehmu, yakni makan olehmu hingga kenyang. Kenyang sendiri dia tak boleh buat. Yang dia boleh buat, yang boleh dia boleh usaha itu makan. Lazim makan, kenyang. Lazim pada belajar, tahu. Tahu sendiri tu, kalau paksa kita nak bagaimana tahu? Macam mana nak tahu? Kalau paksa tak nambah di kepala pun, so kita tahu. Boleh kita buat, tahu tu. Tak boleh tahu tu campakkan ilham daripada Allah. Yang kita boleh buat adat dia. Iaitu belajar, memikir, tanya tu. Lazim pada kita belajar tu, kita pun tahu. Lazim pada kita duduk makan, kita pun kenyang. Lepas tu pasal apa tak kata belajar olehmu? Sebab belajar bukan maksud. Maksud tahu. Takut belajar tak tahu, tak jadi. Seperti masak nasi lah. Kalau tak kata masak beras, hakikat dia masak beras. Pasal apa kata masak nasi? Pasal nasi tu maksud. Kalau kita kata masak beras, jadi bubuk pula ni. Mentah ke apa ke, masak dah tapi lepas tak. Lepas tak suruh dengan semata masak beras, tak lepas. Pasal apa? Pasal maksud ke nasi. Tak lepas lagi tak jadi nasi. Lagi kata masak nasi. Tak sama masak beras. Majaz mursalun bi'atibari ma ya'ulu. Bi'atibari ma yakunu. Masak beras yang selagi akan jadi nasi. Yang ni belajar olehmu hingga kamu tahu. Belajar yang selagi akan tahu. Ketahui olehmu bahawasanya puji. Bahawasanya makna puji pada lurah itu wassana'u bil jamili alal jamilil ikhtiyariyyi ala jihatit ta'zimi, iaitu puji dengan keelokan. As-sana'u bil jamil, puji dengan keelokan. Puji guna lafaz-lafaz elok. Dipuji dengan kepujian. Puji dengan perkataan yang elok. Kenapa ada perkataan? Puji dengan keelokan. Mana perkataan yang elok lah. Bil jamil tu. Kenapa dah mukhatabun bih perkataan lah. Puji dengan perkataan yang elok. Keelokan. Guna perkataan elok. Puji tu pula alal jamil kerana sifat keelokan. Kerana dia ada sifat elok dia. Seperti dia tu ada sifat bawah tadi. Lepas kita pun kata Zaid itu orang bawah tu perkataan dia. Itu keelokan. Atas sifat yang elok.
Sifat elok tu pula yang bahasa ikhtiyari, jamil al-ikhtiyari. Bukan bahasa ikhtiyari, hak tu dia tak bagi dia tak bagi alhamdu, dia panggil al-madhu hak tu. Madah. Madah puji juga mana dia? Bermadah. Madah tu puji juga. Hamdu puji juga. Beza alhamdu dengan al-madhu di sini. Jamil al-ikhtiyari ni, ikhtiyari. Adapun kalau lu yang elok tu bukan ikhtiyari dia. Dia tak ikhtiar untuk dia elok lah. Tuhan jadi dia elok dah. Tu dipanggil madhun, bukan hamdun. Ala jihati ta'zimi, di atas jihah mengagungkan, membesarkan. Nak tolak pula atas jihah memperli. Sebut elok dah tu. Tapi nak perli dia. Tapi hak perli tu hak sifat tak elok lah. Artinya itu puji dengan kelakar atas sifat yang elok yang bahasa ikhtiari. Atas pihak membesarkan dia. Membesarkan yang dipuji. Tujuan nak besar dia. Bukan nak lekeh dia, bukan nak perli dia. Tu kalau memperli tu bukan puji, keji juga tu. Walaupun sebut tu nampak macam elok, tapi nak perli. Tu keji tu. Dan pada istilah itu, dipuji pada istilah ialah huwa fi'lun. Fi'lun ni masuk juga. Dia kata perbuatan jawarih, perbuatan anggota, perbuatan lisan, perbuatan juga. Bahkan di sini hati pun perbuatan juga. I'tiqad masuk dalam fi'lun juga sini. Berkata fi'lun juga. Mengangkat fi'lun juga ni. Yunbi'u, artinya itu perbuatan. Terjemah dengan perbuatan. Terjemah dengan mahasalah. Bukan terjemah dengan masdari dia. Itu berbuat. Bila berbuat, jadi perbuatan. Perbuatan. Terjemah dengan mahasalah. Seperti darbu Zaidin Amran tu. Memukul Zaid akan Amar. Masdar. Memukul. Kalau pukulan tu mahasalah. Perbuatan yang memberitahu ia, yang menunjuk ia. Daripada membesarkan. An ta'zibil mun'imi. Daripada membesarkan orang yang memberi nikmat. Min haitsu annahu, daripada sekira bahawasanya ia orang tu yang memberi nikmat. Innahu mun'imun 'alal hamidi, atas yang memuji atau lainnya. Dia bukan bagi nikmat kita, dia bagi nikmat ke orang, tapi kita puji dia. Pun puji juga. Lainnya yang memuji. Nak ta'mim bagi perbuatan, sama ada perbuatan itu perkataan. Perbuatan, perkataan. Kalau terjemah dengan berbuat, kena kata berkata. Nah, sini terjemah perbuatan, terjemah perkataan lah. Perbuatan itu perkataan. Mahasalah juga perkataan ni. Barang yang terbit pada berkata, perkataan. Perkataan dengan lidah, alat dia. Atau amalan. Dia tak kata amalan. Amalan mahasalah juga. Dengan segala anggota. Atau i'tiqad dengan hati. Pegangan. I'tiqad dengan pegangan lah. Dengan hati. Semua melengkapi. Kalau kita bahas bab niat sana tak, innamal a'malu bin niyati, kena dua saja. Amal jawarih, amal lisan, amal hati tak.
Kalau masuk sama amal hati ke? Niat berhajat pada niat pula. Tasasul jadi. Bermula amal anggota amal lidah tu bertambah dengan niatnya niat segala amal. Tak apa ni. Karena dua ya. Ini tiga-tiga sini. Amal hati masuk juga. Lepas tu kalau tanya kita. Amal hati nak tahu mana ada hati dia? Tersembunyi. Walaupun duk tersembunyi, tapi alamat dia ada. Tanda dia ada. Tanda hati tu dia ada. Bahkan benda lah hati ni susah nak sembunyi. Lama-lama dia terbit juga. Hak huduh pun terbit. Hak elok pun terbit. Dia tak boleh, dia melimpah keluar. Orang yang beriman. Iman dia tu, dia tak boleh sembunyi. Sembunyi-sembunyi terbit juga. Mana tanda iman? Itu amal dia tu. Berbuat baik dia tu. Dengan ikhlas. Tanda iman. Kalau tak ada iman, tak boleh buat benda baik. Nak zuhud tak boleh. Orang nak zuhud dengan ikhlas tu. Tanda kata beriman lah tu. Bukan senang nak zuhud, nak tinggal dunia. Tak senang tu. Bila tak senang dia boleh buat. Dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas sat lah. Dia tinggal sat, lepas tu dia ambil juga lah. Tinggal nak tunjuk ke orang boleh lah. Nak pakai Viva ni aku walaupun orang kaya. Sat ya. Lepas tu duduk dalam Alphard pula. Sat boleh kalau dia bohong. Kalau yang betul-betul zuhud lillahi ta'ala, dia boleh. Dia bukan buat kerana orang. Itu tanda iman tu. Tanda belah hati dia. Belah hati ni nak simpan tak boleh. Dia melimpah terbit sebab tu kena bunuh. Orang yang beriman pertahap iman dia lah kali terzahir juga. Diketahui oleh raja yang zalim, raja yang kafir, bunuh. Repot, iman nak sembunyi tak boleh. Sama juga dengan kufur. Lama-lama nampak juga. Munafik lama-lama tahu juga. Lagi tak, kalau tak tahu, hukum tak boleh lah. Tapi benar lah hati ni lama-lama terbit. Nak sembunyi tak boleh. Itu kata sifat kepujian di hati tu. Apa perbuatan hati tu kita tahu dengan amal jawarih dia. Dengan perbuatan dan perkataan dia. Habis. Yang sabit ia bagi Allah. Mana? Langkau. Atau lainnya. Dan hati bermula rukun habis selesai. Bermula rukun puji itu 5 perkara. Pertamanya hamid. Artinya orang yang memuji. Sebut orang ini. Kalau yang memuji elok juga. Melengkapi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji hamba lah kan. Pertamanya hamid. Orang yang memuji. Maka yang memuji di sini. Sebab sini nak ikut ibarat kitab ni lah. Hamid tu apa dia? Maka yang memuji di sini. Di kitab Faridah. Pada kata Alhamdulillah. Di sini Syekh Ahmad. Kedua Mahmud. Artinya Mahmud yang kena puji. Yang dipuji itu Allah Ta'ala. Ketiga Mahmudun bihi. Mahmudun bihi. Itu sifat kepujian. Yang sabit ia bagi Allah. Mahmudun bihi. Sifat kepujian sabit ia bagi Allah. Keempat, mahmudun alaih. Itu nikmat yang dipuji atasnya. Mana nikmat sini? Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi atla'a.
Menaikkan tu. Menaikkan tu. Sifat yang dipuja tu. Mahmud alaih. Nikmat yang dipuji atasnya. Kelima lafaz itu katanya Alhamdulillah. Lagi tu tadi as-sana'u. Jadi tafsirnya as-sana' tu dah kena pada sebutan yang elok dah. As-sana' tu mana sebutan yang elok dah. Kena pada sebutan tak as-sana' tu? Dia sebutan, kena pada sebutan tu. Sebutan tu perkataan as-sana'. Bil jamili ni mahmudun bih. Yang sini. Lafaz tu Alhamdulillah. Atau si anu barah. Barah tu. Jadi Alhamdulillah tu tertentu ia mana mukhtasun. Tertentu bagi Allah. Walaupun puji-puji yang 4 tu pun semua tertentu bagi Allah. Walaupun nampak berzah hamba puji hamba. Patah balik ke Allah Ta'ala juga itu hakikat lah. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan. Tak terkeluar pada kejadian Tuhan. Tentu ia bagi Allah. Allah mana? Allah yang menaikkan pada beberapa langit. Pada beberapa langit segala hati. Orang yang mukminin. Artinya yang menaikkan ia Allah pada segala hati orang mukminin yang diserupakan dengan beberapa langit. Itu ada musyabbah, ada musyabbah bih. Sebab min dipanggil idhafat. Musyabbah bih kurang musyabbah. Kena kalih balik. Langit segala hati, yakni segala hati yang diserupakan dengan langit. Segala hati itu musyabbah, langit musyabbah bih. Kena idhafat. Musyabbah bih kurang musyabbah. Pada langit segala hati orang mukminin, ini pada hati orang mukminin yang diserupakan dengan langit. Serupa kat mana? Mana wajah syabah dia? Ini wajah syabah dia. Pada pihak keadaan keduanya langit dan hati tu. Tempat naik. Langit tempat naik. Matahari pun tempat naik juga. Tetapi segala hati orang mukminin itu tempat naik pengenalan. Yang bahasa maknawi. Pengenalan itu bahasa maknawi. Bukan bahasa hissi. Dan beberapa langit tu tempat naik matahari yang bahasa hissi. Yang bangsa boleh dapat dengan panca indera. Menaik pada hati segala mukminin akan beberapa matahari pengenalan. Ini pun idhafat musyabbah bih dan musyabbah dia. Ini akan beberapa pengenalan yang diserupakan dia pengenalan tu dengan matahari. Dia panggil matahari pengenalan. Mana wajah syabah dia? Kalau ada musyabbah, ada musyabbah bih. Adalah wajah syabah. Pada pihak keadaan keduanya itu mana? Pengenalan dengan matahari tu. Mencerahkan matahari, mencerahkan. Pengenalan, mencerahkan. Tetapi mencerah oleh matahari itu akan yang kelam. Daripada lapang dalam dunia. Mencerahkan matahari itu
daripada lapang dalam dunia ni, punca matahari lah. Punca lah, tapi ada lagi sebab-sebab yang lain. Sebab di luar dunia kita ni gelap. Gelap. Lepas tu matahari duduk ada, mesti bergelap. Pasal apa dalam dunia ni cerah. Tapi di luar gelap. Rasanya kena cerah juga di luar sebab ada matahari tak. Semua kena cerah benerang sana. Tiba-tiba gelap di luar. Pasal apa dunia kita cerah. Sebab lapisan dunia ni ada gas-gas yang memerangkap cahaya matahari tu. Sebab tu luar sana gelap. Dia tak ada benda tu. Dan tak jadikan sebab-sebab bagi nak tangkap rangkap cahaya. Kalau leluak sana tu cerah, benerang, tak jadi siang malam lah. Tak berlaku gerhana matahari gerhana bulan lah. Tak berlakulah garisan gerhana kalau luar sana cerah benerang. Pasal apa luar sana tak cerah sama? Sebab dia tak ada benda. Di dunia ni Tuhan jadikan ada gas-gas yang boleh ambil cahaya matahari, perangkap cahaya matahari itu, bahasa gitulah. Kita naik kapal luar sana bukan dia cerah, dia gelap. Dengan gelap tu lah ada berlakunya siang malam. Berlakunya gerhana. Ada garisan gerhana penuh. Luar sana cerah ke? Tak ada gelap dunia ni. Matahari tu. Kerja dia juga lah matahari tu. Tapi ada punca-punca lain lagi. Nak menerang yang gelap ni ada punca-punca lain lagi. Bukan semata matahari saja. Akan yang gelap daripada lapang dalam dunia ni. Sebab tu panas matahari tu pun punca benda lain juga. Kalau tak kena benda lain ke, api duduk dekat matahari kalau tak terbakar. Dia ada kena ada gas lain pula. Nak bagi panas. Yang di dunia ni panas tak sangka-sangka. Padahal matahari tu jauh. Apa punca? Panas tu bukan semata matahari tu. Ada benda lain. Tuhan jadikan sebab musabab lain pula. Yang bagi cahaya jadi panas. Tengok belah pagi, matahari duduk ada tak panas? Tidak kalau nak panas, panas belakang. Panas daripada pagi sampai ke petang. Jadi matahari tu kerja dia, salah satu asbab mencerahkan lapang dunia dengan syarat ketiadaan dinding lah. Dah, itulah dinding, tak ada dinding. Kalau ada benda menghijab cahaya dia, tak dapat cahaya juga. Kalau ada matahari pun tak dapat. Dinding ni bukan seperti tirai dah, apa-apa saja. Macam gas tadi lah. Tak ada, dia tak cerah matahari. Dan mencerah oleh pengenalan makrifah tu akan yang kelam daripada barang yang bergantung ia dengan Allah Ta'ala. Tu orang-orang tak ada makrifah, dia gelap. Dia tak reti lah. Dia tak reti nak bersyukur, tak reti nak sabar, tak reti segala-gala sebab dia gelap hati dia. Tak nampak akhirat. Mana orang yang tak ada makrifah beza dengan orang ada makrifah. Sebab orang tak ada makrifah dia gelap. Jadi dan dia bergantung dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah barang-barang ni kena bersifat lah, kena benda mu'taqadat yang bergantung dengan Allah Ta'ala dan bergantung dengan Rasul atas itu. Atas pada kata Allah Ta'ala. Bergantung dengan segala Rasulnya alaihi mussalatu wassalam. Dan segala perkara pekerjaan agama sama ada
Ini benda-benda sam'iyah lah. Benda agama ni bersangkut dengan Allah Ta'ala, bersangkut dengan Rasul, bersangkut dengan benda sam'iyah. Yang didengar daripada syarak. Sama ada terdinding atau tiada. Habis. Hak terdinding cahaya matahari itu terdinding. Matahari dekat dengan terdinding. Bisa tak terdinding. Qa'idatun. Dicerah oleh pengelak itu akan yang gelap daripada barang yang bergantung ia dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi wassalam dan segala pekerjaan yang agama, sama ada pendinding atau tiada. Nak ke mana punya tuan? Sebab ni bangsa maknawi. Ni tak tilik lagi, tak ini sebab dia bangsa maknawi. Tadi yang bangsa hissi. Qa'idatun. Taqdimu ma fihi haqqu ta'khiri yufidul hasra. Artinya bermula mendahulukan. Taqdimu ma. Mendahulukan barang. Tak idhafah pada maf'ul. Mendahulukan akan barang. Fihi. Yang padanya pada barang tu. Haqqu ta'khiri. Barang yang padanya barang tu sebenar ditakhirkan. Haqqu ta'khiri fihi. Bermula sebenar mentakhir tu padanya pada barang. Ialah padanya barang. Patutnya barang tu terkena tak di akhir. Jadi tak akhir dengan awal ni rutbah dalam bahasa Arab lah. Seperti mendahulukan khabar. Mendahulukan isim kana atas khabar kana. Mendahulukan fi'il atas fa'il. Mendahulukan fa'il atas maf'ul. Tu. Itu dia ada rutbah dah. Dalam tata bahasa Arab ada rutbah dia. Pangkat-pangkat dia. Ini tilik di situ. Yufidu ialah memberi faedah ia takdim tu. Mentakdimkan barang yang sebenar dikemudiankan. Asal benda tu tak kemudian. Tiba-tiba didahulukan. Yufidul hasra memberi faedah ia takdim akan hasad. Artinya hasar tu. Tersimpan, tersakat. Isbatkan sesuatu menafikan lain. Sakat dia saja. Maka diketahui daripada kaedah ini bahawasanya mendahulukan musannif akan fis samawati qulubil mu'minin tu. Atas syumusal ma'rifati. Asal syumusal ma'rifati tu kena tak awal sebab dia tu maf'ul atla'a syumusal ma'rifati. Menaik ia akan matahari ma'rifah fi samawati. Kata maf'ul dululah. Lepas tu fi tu ta'aluk. Atla'a fi samawati. Maka diketahui kaedah ini maksudnya mendahulukan musannif akan fi samawati qulubul mu'minin atas syumusal ma'rifah. Itu memberi kaedah ia akan tersimpan. Tersimpan, terhasar pengenalan yang diserupakan dia dengan matahari itu pada segala hati orang mukminin. Orang mukminin saja yang ada ma'rifah. Tidak bagi yang lain. Mana tersimpan pada hati orang mukminin saja, tidak pada hati orang lain daripada mukminin. Hati mukminin yang diserupakan dengan langit pada pihak luah dia. Tersimpan pada hati tiada pada segala hati orang yang kafirin. Dengan dalil firman Allah Ta'ala yang pertamanya
Ulaika ala hudam min rabbihim. Bermula mereka itu, orang mukmin itu, ala hudan, ada ia atas petunjuk, mana tetap atas petunjuk daripada Tuhan mereka itu. Dan wajah istidlal daripada ini ayat zahir. Zahir bagi tiap seorang. Kerana petunjuk itu ialah makna yang dimaksud daripadanya petunjuk. Ulaika ala hudan min rabbihim. Kerana penunjuk itu ialah makna yang dimaksud daripadanya. Menaikkan pengenalan pada hati orang yang mukminin. Maksud daripadanya menaikkan pengenalan pada segala hati orang mukminin. Dan yang kedua, khatamallahu ala qulubihim. Menyabitkan huda pada hati mukminin dan sabit ini, dan sabit pula cap pada hati orang kafirin. Dan pada yang kedua pula, khatamallahu ala qulubihim. Kita beri dah, wallahu a'lam. Kita mau sini. Nanti pada katanya ambil tangkap edatul lah. Senang ni. Qaidatun wallahu a'lam.